Sekejap satu. Mantap, masuk. Ya. Gila gasaknya ni. Gerik. Wah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Bukan selamat pagi sebenarnya. Selamat tengah hari. Sekarang dah pukul 11 dah ni. So hari ni aku turun mancing lagi guys. Kalau korang perasan video sebelum ni, aku ada mancing dekat Johor Port naik berapa ekor kerapu tu. So aku return balik spot ni. So aku turun lagi dengan Anik Kebal. Hari ni dia kata dia nak dapat strike padu juga. Hari tu bacin je kak. Okay guys, aku baru sampai ni. Tadi masa nak gerak tu hujan lebat. Jadi sekarang air dah berapa cantik dah. Oh ni spot dia. Spot dia kat tengah-tengah sebenarnya, tapi antara sempadan sebenarnya. Tu belah sana Johor Port. Belah depan tu kontena tu. Okay guys, saya dah set up dulu. Hari ni guna udang apa ni? Udang sungai. Buat aktif lah. Tak sabar. Okay guys, korang stay tune. Kalau ada video strike, nanti aku share dengan korang guys. Kiasak. Okay guys, set up seperti biasa. Kita pakai udang udang pasir guys. First drop of the day. Lepas tu tengah lagi sana tu. Try dulu lah sini. Tu kena dah. Ni. Ya, sudah makan. Alamak, dia ketuk-ketuk gitu je. Apa geram ketuk-ketuk gitu habis umpan. Bisa. Kacau Pas dah kacau-kacau. Kita awal sikit. Malam pukul berapa? Pukul 1 baru sampai sini. Duduk tepi main usat kami apa? Main tuker Kena. Ada hidup tak? Tekan terus Apa? First strike. Tak jaya pun. Duri ke? Apa? Daun baru? Jenahak betul? Tu Sesen ni tadi makan? Ya. Mantap Padu. Aduh. Dah kena dah. Oh, kali ni gasak betul
Kau jangan cuk gitu, kau macam tarik je biasa je. Biar dia tu. Sebab dia kalau tu dia boleh putus. Lain dia. Lain. Kita tengah makan tu. Kita tali bawah ke atas tu? Ke atas. Bawah. Di bawah. Keluarkan dulu. Layan ni. Sisik tu orang jenahak tu. Tengok gaya. Come on. Jenahan. Betul tak? Jenahak. Alhamdulillah. Padu. Mantap lah. Finally gasak Alhamdulillah. Dia mendekat kuat. Saya juga tu. Marah. Jenahak gitu. Manis-manis tu. Manis guys. Padu. Champion. Kena lagi? Oh, gasak Kau dah lah kena hujan. Lepas tu dah hidup kan? Dah hidup. Gasak lagi. Gasak non stop jenahak lagi ni. Mana lah spot dia? Jenak. Ni saiz pinggan. Tak cahaya. Jenahak lagi. Alamak. Lepas. Hujung bibir. Tak sini slow. Makan. Gasak lagi. Gasak seorang 3 ekor. Kena. Ni baru kena. Baru kena. Jenahak Ini macam tebal lah. Macam tebal. Kalau tebal ni dia anggur-anggur. Tebal pipi sini. Daun baru lah. Daun baru guys. Strike akhirnya. Finally daun baru mama. Mantap. Alhamdulillah. Strike. First strike. Boleh tempat tadi. Ada ikan kat situ je. Makan apa dia ketuk dah ni. Dia dah ketuk. Ya. Satu macam halus. Jenah juga. Gasak. Dapat juga ni kan, kau seorang je. Mantap guys. Sukses manis. Punya umpan.
Mati. Mana? Ni lagi. Mantap lah kena. Lepas sikit. Jangan leka-leka. Padu. Kena hak besar tu. Kena lagi kena. Kena. Besar guys. Kena. Tengok je kan. Naik dulu, kau dah lambat lah. Ha. Kena hak tadi je ni. Tak. Kena guys. Apa? Kerapu. Fuh. Angkat slow. Angkat ni kan. Mantap. Gasak kerapu pula. Mantap. Let's go. Padu. Padu. Ada. Ada. Apa tu? Kena. Tarik terus kena Mantap Kena hak lagi tu. Kena hak. Berapa berat? Kan? Kena hak kan? Buat dia lagi gigil tadi. Banyak Rasak lagi Mantap. Kena. Kau makan kadang-kadang kan geram penuh. Gaya macam jenahak. Betul tak? Tebal lah. Tebal Finally, dasar. Tebal pipi yang pertama. Ha? Om dia. Kena. Sembang kena tekan. Ni pusing pula kena. Torak. Lepas pula ni. Kan habis. Ni kena. Iya. Makan main-main.
Ya. Kena juga. Tuka. Bisa. Tuka yang makan. Mantap. Jual kau ni. Ni kena. Ni kena. Bengkok ni. Bingung kau ni. Kuat tak tu? Apa kau ni? Apa? Yang Diorang kalau bengkok dengan kau tak baik. Pusing. Diorang baru. Tu sebelah. Letak belakang sikit. Kau kejun juga kau punya. Kau daun agak ah. Daun baru. Kau slow-slow. Mulut dia ujung-ujung tu. Mantap. Rasak. Rasak guys. Pula enjin. Kena pula joran ni. Tengah apa? Buat tengah gerak-gerak dia tarik. Tuka lah tu. Daun lah. Tuka. Tuka makan. Ni pari. Pari besar. Dia tebal. Sikit lagi. Sikit lagi. Goyang kena tekan. Tu, boleh cakap. Goyang kena tekan Masin mulut Alah sangkut dah pula. Yes. Sini kau. Anak sauk sini. Ulu sauk sini. Sauk sini, sauk. Coba pipi besar. Tebal pipi guys. Alhamdulillah. Besar. Mana dia tu grip.
Ada manis-manis. Alhamdulillah. Gasak. Tak. Besar sikit. Oh, ni besar. Kena. Kalau dulu kan ada. Kena. Pas. Empal. Ha? Ada lah. Aku rasa kau lepas balik makan. Rasa macam ni duri. Dah hidup kan? Tahu dulu. Dengan ni. Pusing. Pusing-pusing. Nak torak. Hantar juga torak. Hantar. Ada service. Baik, senyap betul. Kena. Aduh. Aduh. Biar. Pump slow-slow je. Jangan pump gentap. Jangan gentap. Kau tarik itu je. Angkat itu. Dia tekan terus tadi eh? Berat macam kerapu. Kau balik mana sana depan ni? Kerapu eh? Jap. Mana tak syakak di tengah laut ni? Pelik ni. Alhamdulillah. Syakak di tengah laut. Cakap. Okay. Syakak di tengah laut guys. Hei. Pelik ni. Pelik di tengah laut ni. Mantap. Mantap. Dapat cakap. Abang hari ni dapat bandar. Oh, kat tengah laut tu. Betul tengah. Dapat langit. Bandar. Ni. Padu lah. Snap. Cakap sini tak kena dia tadi. Ganggu Tebal ni. Tebal. Buat angguk Hangguk, geleng-geleng. Tapi ni. Ha? Itulah, tebal. Setebal ni. Itulah tebal. Cenah Betul tak? Kan agak kan? Angkat. Ni gerik. Sana kau.
Terjadi ingat. Oi, saya. Gasak lagi Gasak. Mantap. Jadi kena. Ayo. Bisa. Dek cahaya. Dek cahaya Sekali dia tarik. Kuat tu. Tapi ni lain macam ni. Ni macam, sekejap lah saya fikir, macam jenahak. Jenahak Jenahak tak tahu lah. Tapi kalau tapi macam angguk-angguk. Tapi cara dia pergi tadi macam jenahak. Kita tengok ikan apa. Tak jenahak. Tebal jap. Apa kau? Bisa. Gila bosan nak mampus. Bisa. Ni bisa guys. Ni betul-betul bisa. Ni betul-betul dia nak bagi ni. Sikit je kena. Sikit je kena. Kena lah. Kena pula juara UL pula ni. Kena guys. Ni betul-betul dia nak bagi ni. Saiz betul ni. Ambil gambar aku siap. Ya jauh ni. Tak dapat gambar depan. Ya kena. Bisa. Dekat blok mana? Memang kena sembang. Kalikan dua macam tu. Oh, gila. Kalau tadi dia bagi anak-anak kan. Dia bagi mama. Tahu. Kalau tak nanti pak dia tekan lagi.
Masuk. Lari. Ya, satu. Mantap, masuk. Ya. Gila gasaknya ni. Gerik. Wah. Jom, biar mau gambar. Aduh. Lepas satu-satu kan. Ya guys, ni betul-betul besar guys. Sekejap Okay guys, sekarang dah hampir pukul 3 Kita orang pun dah nak balik ni. Ini nak last minute je ni. Dah last minute. Nak ada nak bagi je kan. Kalau tak ada kita balik lah. So duduk sini sebenarnya tak banyak spot sebenarnya. Kalau perasan tadi kita orang pergi 3 spot je. Dekat depan-depan tu satu, tengah-tengah harapan ni lah. Tapi itulah, kan ada rezeki kan nak bagi kan. Memang ada rezeki lah. Ni tunggu last minute punya ni. Sambil layan suasana ni depan Johor Port ni. Nak tahu kena tekan last minute ni. Okay guys, tak ada apa lagi kot. Okay lah, nanti kita jumpa kat darat nanti. Nanti aku share hasil lah. Tu champion kat belakang nampak. Gasak Besar. Okay guys, apa jumpa kat darat nanti. Bisa benda ni. Jangan cakap ada ikan tau. Kumpau. Okay guys, alhamdulillah sampai ke darat. Balik angin kuat lah, tapi tak berapa hujan lah. Okay guys, ni tanya champion pada start awal gasak Macam mana puas hati? Alhamdulillah puas. Dapat tarik? Balan rendam hari tu kumpau. Kau memang kumpau aja. Okay guys, ni nasi hasil guys. Alhamdulillah. Dah tebal pipi guys, besar Tebal pipi 4 ekor. Ni sekilo 7 ni. Mungkin sekilo lebih. Ni guys. Berapa kilo tadi? 2,5 kilo. 2,5 kilo senangin. Lepas tu ada jenahah 1, 2, 3, 4, 5 kerapu sekor, syakap sekor, daun baru 2 ekor. Ni ada ketam ni. Tadi kita pasang bubul ni. Ketam, udang. Saja guys, hasil. Mantap. Okey, alhamdulillah dapat juga lauk lah. Yalah macam biasa Kumpau tu biasa, gasak tu luar biasa. Jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Ini